Hey guys, Warwick a partner, come back to my channel. Hey guys, walk with a partner, come back to my channel. Yeah, let's go. Dia Iskandar jejaka tampan bergaya, bukan biasa-biasa, kaulah segalanya. Seorang yang hebat, takkan mudah mengalah. Walau apa dugaan, dia tempuhi dengan rela. Nama kau Iskandar, kau sungguh menawan. Okay guys, so hari ni dah hari Ahad dah. Sebelah hari bulan. So ni dah tengah malam dah, dalam pukul 10 macam tu. 10 lebih dah, dekat 11 dah. So esok first day aku kerja dekat mana? Kelang Petau kan. Yang hari tu ni aku buat vlog apa tu? Pertama kali di tahun 2026 untuk tahun ni kan. So hampa ingat tak yang aku cakap kedai roti canai tu? Kedai tu lah aku nak pergi kerja esok ni. So kita jumpa esok ya. So aku kena leno awal dulu. Aku bangkit lewat. Lagu benar. So kita jumpa esok okay? Dalam pukul 6 macam tu, 6 lebih-lebih macam tu aku pi. So tunggu kat sana lah. Okay guys, so lah ni dah pukul 5 pagi dah. Aku dah siap bangkit semua, mandi dah. Dalam pukul 5 lebih macam tu baru aku underway pi. Okay. So kita jumpa kat sana lah. Sebab aku nak siap-siap dulu. So jom, let's go guys. Okay guys, so aku dah balik kerja dah. Tapi aku minta maaf lah dekat subscriber semua kan. Pasalnya aku tak boleh record tempat kerja tu, aku tak boleh record. So aku nak minta maaf lah kan. Sebab aku tahu tanpa semua tu tak lengkap vlog aku, tapi tak apa. Aku bersyukur lah. Tapi satu lagi aku nak beritahu hampa. Hampa nak tengok apa dia? Sat aku tunjuk. Sat lah. Okay, dengar lah. Okay. Aduh, apron pun tak buka lagi. So, hampa nak tengok apa dia? Gaji aku untuk hari ni. Bangga. So kalau hampa nak tengok tempat kerja aku tu, InsyaAllah lah, tapi tak tahu bila kan. Nanti aku tunjuk juga. Kan siapa yang tengok vlog aku yang first pada tahun ni, hampa tahulah tempat kerja tu macam mana. Tempat kerja aku macam mana, hampa boleh tahulah. So siapa tak layan lagi vlog tu, hampa boleh tengok. Hampa boleh tengok lah. Jangan lah tengok tak lagi ni. Sat hampa dengar ke ni? Sat aku tinggi sikit. Dengar lah. So lepas habis vlog ni, barulah hampa tengok vlog tu. Okay. So inilah selama hari ni aku pergi berjuang, dapatlah ni hampa teka ada berapa ringgit, ada berapa puluh. Hampa tulis kat ruang komen siapa betul, aku bagi hadiah lepas raya ni. Okay. So
Bau. Oh, bau duit. Nice. Oh, bau duit weh. Sedap gila bau. Petekor ni. Ada berapa? Ada berapa keping. Petekor berapa keping tu je. Tulis kat ruang komen. So, hampa tulis sekali lah dekat ruang komen. Bau duit ni semua seluruh dunia pun suka kan. Tapi hampa komen je lah. Hampa bau kan sebab ada setengah orang tu dia tak suka bau. Dia macam apa ni. Tapi itulah dalam mimpi je lah. So So tu je lah. Lo ni aku nak pergi mandi dulu. Aku nak bersiap-siap dulu. Aku nak bersiap tak aku pakai baju ni. Melekit weh walaupun 5-6 jam. Wish. Besok insyaAllah macam mana. Tapi ni lupa aku nak beritahu hampa ni weh. Lupa beritahu hampa tak? Okay ni. Aku ada benda rahsia nak beritahu hampa ni. Dia rahsia taklah rahsia ni. Okay ni pasal kerja aku tu kan. Sebenarnya aku pergi hari ni untuk ganti orang kerja, ganti orang seminggu. Tapi tengoklah apa-apa perubahan, aku bagi tahu link. Aku habaq kat link hampa tau. So jom lah. Panas weh, panas. Tapi serius weh tempat kerja tadi kan. Semuanya okey. Macam tak ada pun macam benda tak elok berlaku. Bukan tak elok berlaku macam mana kan. Macam okey clear macam kelang kabut tapi taklah, dia biasa-biasa je, dia sedang-sedang itu je. Sebab aku kan pergi kerja tadi tak buat jam. Macam apa tengok tadi kan. Pagi tadi ni pukul 5 lebih tadi aku bertolak lah dari rumah aku ke Pau. So tempat kerja aku tu depan Unimed. Apa ni? Mana hampa tahu kan. Kalau hampa nak tahu ni, aku cerita lah dulu ni aku pernah lah kerja dekat Unimed tu, dekat kafe tu. Aku dengan bos aku, kami dua je kerja. Tapi itulah sayang sebab dia habis kontrak dah. Tapi lalu ni dia sambung pula. So begitulah caranya. Aku kerja ni pun ganti orang seminggu. Tapi apa-apa aku habaq lain lah kat hampa aku dapat permanent ke clear. Sebab ni nak kumpul duit raya ni weh ni. Tak lama kita nak poso kan. Bulan depan weh nak poso, bulan depan dah tahu tak? Bulan depan nak poso. Memang cepat masa berlalu no. Sebab tadi ni aku pergi kerja tadi tak buat jam kan. Lepas tu aku rasa macam pima duk alih roti, lepas tu dia basuh pinggan apa semua. Lepas tu dia poso makan. Lepas tu aku sambung pula basuh pinggan. Lepas tu aku lap pinggan. Lepas tu dia pun tanya. Bukan tanya aku lah, tanya orang lain. Pukul berapa? Pukul berapa ni? Betul aku cakap lah hati lah. Tak kamu nak beritahu depan-depan kat depan kan. Mesti aku cakap lah hati kata. Hai, apa ni dalam kerja janganlah tanya pasal jam. Sekut lagi lambat. Aku memang dari dulu je macam tu weh. Serius aku nak abang apa. Memang kalau waktu kerja kan aku diharamkan tanya pukul berapa, lepas tu bawa jam. Aku memang tak boleh weh macam tu. Sebab kita kalau sambil kerja tengok jam kan, kita jadi lama lah macam. Lepas tu contoh masuk kerja pukul 8 kan. Pukul 8 contoh lah. Pukul 8 tetap buat kerja. Lepas tu orang tanya, duduk 30 minit orang tanya 8 berapa? 8.30. Lepas tu duduk sat tanya lagi 8.31. Jadi lambat. Lepas tu disebabkan apa ni ada kerja banyak-banyak ngalih telur roti apa semua. So jadilah cepat. Kira okey lah kan. Hampa boleh lah apa ni kerja apa ni macam mana. Aku kerja apa ni 5-6 jam. Hampa teka aku ada berapa ringgit. Aku dapat berapa gaji hari ni. So tulis dekat ruang komen. So jom aku nak masuk dalam rumah dulu. Aku tak masuk dalam rumah tadi ni. So jom kita masuk dalam rumah dulu. Aku nak mandi-mandi apa. Aku nak rehat-rehat. So apa-apa
kita jumpa lah bila-bila masa kan. So kita jumpa di next content tau. Aku nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada hampa sudi klik video ni. Dan hampa layan video aku ni, hampa tengok dari mula sampai habis. Jangan skip lah kalau ada iklan ke apa ke. No skip. No skip, no to sorry. So semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, diperluaskan, dipermudahkan urusan. Okay? Semoga sukses selalu dalam bidang-bidang hampa. Yang peminat tu semoga tercapai. Hampa pun doa lah banyak-banyak dekat Allah SWT. Moga dimakbulkan. Macam aku lah ni kan, aku dapat kerja hari ni. Aku minggu lepas aku ada doa kan, kata aku doa macam tu lah, kata apa ni, harap-harap apa ni dapatlah kerja, tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat juga kerja. Bolehlah kumpul duit raya kan. So okay, sampai sini saja video kita hari ni. Terima kasih sebab layan. Okay, so jangan lupa like, comment dan share. Okay, macam aku abad tadi. Kepada hampa yang belum subscribe YouTube channel aku, hampa boleh segera subscribe supaya hampa tak terlepas video-video terbaru by Iskandar. Okay, so bye bye guys. Assalamualaikum. Sampai di sini saja ya. Semoga kita berjumpa kembali di lain masa. Dan harap korang bertemu dengan Iskandar. Jangan lupa like, comment, share, dan sesiapa belum subscribe YouTube channel, boleh segera menekan butang loceng.